Kalau bagi kita lah sekarang ni, Ikhwan Muslimin zaman dia dah menurun. Fungsi dia dan peranan dia dah mula menurun. Bukan sebab nak kata sebab kelemahan dia sajalah. Mana faktor-faktor tekanan luaran dan sebagainya pun memain peranan lah. Tapi kita tak ambil, kita biarkan yang luar tu sebagai satu aspek. Tetapi dari segi aspek yang dalaman ni sendiri. Kalau daripada awal pengalaman mula-mula Ikhwan Muslimin, dia menangani fenomena Sufiyah. Tetapi di akhir tempoh Ikhwan Muslimin, dia telah menjadi hulu dalam siasah. Di awal dulu umat kurang dan siasah, banyak sufi lebih dominan, tapi sekarang dia belajar pula pada politik. Jadi akhirnya kebanyakan gerakan Ikhwan ni berakhir dengan politik, dan bila dalam keadaan dia tidak dapat melakukan perubahan keseluruhan sebagaimana yang dirancang pada awalnya, maka sekarang ni bila pergi pada politik, dia juga terperangkap dalam masalah yang sama. Dia bila menanggapinya tidak sempurna, maka aliyat yang dibina pun tidak sempurna. Jadi sebagaimana berlaku dalam sejarah sebelum itu, berlaku juga lepas pada kejayaan khilafah. Zaman Sahwah pun berlaku juga. Sebab menangani permasalahan tu dan pembinaan semula kekuatan tu tidak komplit.